sedikit mengenai video AI ini. Mengisahkan kisah seorang gadis bernama Ika, di mana dia telah pun kehilangan seluruh ahli keluarganya dalam musibah kebakaran. Jadi dia hanya ada secebis gambar yang terbakar sebagai yang boleh dijadikan sebagai kenang-kenangan. Jadi Ika ni selalu sedih. Jadi kawan-kawan satu college ingin menceriakan hidupnya untuk kembali seperti kembali asal. Jadi apa yang rakan-rakannya telah buat adalah dengan menghasilkan kembali gambar yang baharu dengan menggunakan teknik AI, di mana pelajar-pelajar ini sebenarnya adalah daripada jabatan IT lah kiranya. Dan mereka cuba untuk menghasilkan satu gambar yang boleh memberikan dan mencerikan kembali kehidupan Ika. Jadi terimalah video AI ini. Bagi penghasilan image, kami menggunakan TensorArt, Recraft dan juga ImageFX. Manakala untuk penghasilan video pula, kami menggunakan Kling AI. ChatGPT pula digunakan bagi membantu penghasilan prompt-prompt yang terbaik bagi image dan juga video. ElevenSlab digunakan untuk penghasilan audio, di mana menggunakan kaedah voice changer dan juga text to speech. Canva digunakan untuk penghasilan storyboard bagi penghasilan video AI ini. Dan yang terakhir sekali, kami menggunakan CapCut bagi penyuntingan video AI. Dengan adanya penghasilan video AI ini, dalam masa yang sama kami belajar pelbagai kemahiran lah. Dari segi penghasilan image, penghasilan video, dalam penggabungan video dan sebagainya. Dan kemahiran ini juga kami boleh gunakan dalam menghasilkan video-video AI ataupun bahan-bahan PDP yang lain.